Daripada anak sulung sampai ke anak kedua kat sini. So kalau ibu bapa nak hantar anak kat sini, saya memang sarankanlah. Assalamualaikum. Saya ibu kepada Haris Akil. Okey, anak saya alhamdulillah kat sini dah daripada 3 tahun sampai ke 5 tahun. So far banyak perkembangan positif lah daripada anak saya. Banyak improvement lah daripada segi pembawakan dia. Daripada tak tahu baca, sekarang dah pandai baca. Daripada dulu tak pandai pegang pensel, sekarang dah pandai tulis dah nama dia sendiri. Alhamdulillah lah, dah pandai baca surah-surah. Dah pandai hafal surah-surah kan. So banyak ada improvement kat anak saya. So anak saya dia full day kat sini daripada pagi sampai petang sebab saya bekerja. And so far okay lah, dia seronok. Dia tak adalah rasa nak pergi sekolah nangis ke apa, tak ada. Alhamdulillah. Daripada anak sulung sampai ke anak kedua kat sini. So kalau ibu bapa nak hantar anak kat sini, saya memang sarankan lah sebab harga dia pun bagi saya sangat affordable. And anak-anak pun seronok, teacher pun best. Cara pembelajaran diorang pun maybe interaktif lah untuk anak-anak. So okay lah. So itu je lah daripada saya, ibu pada Haris Akil.